Biasanya, sewaktu mengadakan sebarang majlis, pemilik kediaman cenderung menyediakan cawan dan pinggan plastik atau polistiren. Ada segelintir tetamu yang menggunakan cawan dan pinggan berbeza berkali-kali sehingga membazir, sedangkan ia boleh digunakan berulang kali. Imam Muda Ashraf ada kongsikan caranya supaya dapat mengurangkan pembaziran sebegini. Memang terbaik. Nampak pinggan ni? Kalau saya pinggan hard solid macam ni, dah tak buang. Saya kat surang. Kesian tak orang kerja kat kampung. Ada benda ni boleh repeat. Okey, elok. Cantik. Tu lagi. Jimat ni. Ni boleh separuh. Buang. Lepas tu nak guna yang pandai pula. Pakai cawan baru. Lepas tu kami tak pen ni. Pun nama kat sini saya cak. Contoh macam saya lah. Dia letak nama saya. Contoh orang panggil saya Fatah. Contoh. Bagi Fatah apa? Fatah. Kita minum ni. Kita letak kat mana-mana. Lagi kita nak minum yang panas pula. Tarik apa? Ambil. Fatah balik. Lepas tu kita pakai cawan kita ni sampai habis majlis. Tak membazir. Minum yang sikit. Buang. Tinggal buang. Tidak jerang.